Assalamualaikum, Gomok di Siko. Hari ni kita nak sambung buat ni SS tu yang dah di-convert. Kita buat jadikan SS balik, SS1. Ini barang dia. Ni dah buat sikit Kita touch up sikit-sikit kita touch up mana yang patut. Cover set baru. Mana yang kita cat, kena cat. Mana yang boleh dibasuh, kasih bersih, basuh kasih bersih. Ni proses ni. Restore geli-geli orang kata. Jom kita tengok sampai siap pasang cover set. Kita dah pasang. Kita dah pasang cover set. Tak tunjuk semua Atas ni belum. Ni kita nak cari wiring signal ni, tak jumpa-jumpa ni. Aduh pening. Okay, tapi cover set ni kita dah pasang. Sekarang kita nak pasang stiker. Ni. Paling penting pasang stiker ni, nak kena ada stiker. Kalau tak ada stiker, tak jadi pasang stiker. Lepas tu kena ada sabun. Ni squeegee. Scraper ke squeegee, bedal lah. Janji tahu, ni DIY ada jual. Pisau ni, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak. Kalau ada lighter, ada hair dryer ke, boleh guna hair dryer. Tapi ni macam tak payah. Tengok keadaan. Okay, jom kita pasang. Okay, sebelum kita nak pasang, kita pastikan area di sini ni tak ada minyak-minyak. Aku nampak minyak kat situ. Kita lap dulu, bersih kan. Jangan ada minyak. Kita lap dulu, bersih-bersih. Agak dah bersih, okey lah. Ni mana ni dia punya stiker. Letak apa tak reti pun ni. Tak apa, kita bedal. Jom.
Okey, kita dah siap pasang stiker. Tapi ni dia belum nak berapa lekat lagi ni. Kita biarkan je. Pasal dia air sabun. Tu kita biarkan dulu. Tapi dah lekat juga ni. Tunggu dia betul-betul kering kan. Okey, kita dah siap tampal stiker. Macam gini lah hasilnya. Nanti aku ingat aku nak polish lah. Apa tu? Botol exhaust yang chrome tu kan. Jom kita try. Kita try polish. Okey, sekarang aku nak polish. Ni. Ejus 3YR original. Okey, kita ada ni batu polish ni. Wax. Hard polish lah orang panggil. Ada warna hijau, ada warna putih, ada warna biru. Kan? Kita ada mata ni macam bulu kambing. Boleh jadi dekat hardware lah. Dia kena gini kali aja dia rata. Air sikit lah. Buat apa? Air sabun sikit. Tak payah air lah. Letak sikit. Kalau lain yang lain buat. Aku dah dekat dia panas. Taruh je kat situ. Yang ada orang kalau sini dia panas, dia taruh sini gosok je. Gosok je. Gosok apa? Mana pakai air? Kilat. Okey, ini kita dah siap hard polish. Nampak tak tu? Kabur pula dah. Kilat tak kilat tu. Tapi yang calo-calo ni memang tak boleh lah. Pasal dia asal pun dah calo. Melainkan kalau apa, dia tak calo, memang lagi mantap lah. Pakai benat lah ni. Banyak orang pakai. Apa? Rasanya sampai sini dulu lah video untuk Acar Cari Store ni.
Sekejap aku matikan flash. Inilah dia. Acah-acah restore. Restore geli-geli. Nanti dah siap semua, kita tunjuk video full keliling motor ni yang dah siap. Lepas tu kita open untuk jual. Dekat situ nanti aku bagi harga berapa. Ok, gerak dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen, share.